Hello, good evening. Avtar Singh here. My handphone 01787222230. DAP Kinara Fundraising Dinner. Ini dia punya adun. Ini dia punya adun. Ini dulu punya kaki kelentong mau hapuskan tol. Ini Menteri Besar kaki kelentong. Yang ini semua orang lah, semua orang ni. Itu Pematang Kumbang itu 169 ekar tanah air hitam forest di milik PNSB dijual kepada satu pemaju pada RM13.80. CAT, ini orang punya government. CAT, ini orang punya government. CAT, Compliance, Accountability, Transparency. Sekarang semua surah itu CAT sudah masuk dalam tong sampah. Dia orang jual itu tanah, Kerajaan Negeri Selangor jual itu tanah pada pemaju RM13.85 tanpa open tender lah. Pada saya ini harga ini bukan open tender punya harga. And ini orang cakap I don't know. Ini orang dulu 2008 dia kelentong semua penduduk dekat pusat Bandar Puchong cakap Barisan Media Government sudah lulus itu projek. Padahal saya sebagai ahli majlis sudah tolak itu permohonan pada tahun 2006 kerana kecurunan. So ini semua kaki kelentong. So saya minta semua rakyat Puchong dalam Parlimen Subang, Don Kinara atau Parlimen Puchong boycott ini fundraising dinner. Jangan satu kerusi pun jangan beli. And then I urge all the Pusat Bandar Puchong people, the Bantahan group, the so-called 7,000 people already signed the petition. Make a long banner. The same banner lah. Last time this Gobind Singh and Teresa Kok hold one, bring the banner back and stand in front of this fundraising dinner on the 25th April at 7 p.m. Behind Lotus, Puchong. All come there, we hold the banner. We protest. All the penduduk come. Turun. Kita ramai-ramai kita protes di orang punya dinner ni. Kita kasih kacau di orang punya dinner. Kita tanya sama ini Eng Zihan, tanya sama ini Gobind Singh, tanya sama Teresa Kok, tanya sama ini Menteri Besar Bangang. Macam mana itu Menteri Besar Incorporated boleh jual itu kolam tadahan di belakang IOI Mall. Macam mana itu tanah PNSB itu di atas air hitam forest sana, Pematang Kumbang, boleh dijual pada harga yang RM13.85. Dulu lu orang juga janji orang mau kasih di Gazette balik. Sekarang apa pasal lu orang pergi jual? Okay? So kita ramai-ramai penduduk Puchong turun sama-sama. Kita persual ini YB Eng Zihan. Okay? Jangan lupa 25 hari bulan April 2026 hari Sabtu ni jam 7 malam. Jangan all come. Itu banner saya sponsor. Okay, I dah bagi saya punya handphone number. Please call me. Kita turun ramai-ramai dekat sana. Sekian, terima kasih.